Geng, tengok ni, usus besar panggang, garing-garing. Nak tahu macam mana kualiti dari Olet boleh jadi hidangan premium macam ni? Jom tengok sampai habis. Hai geng, jika di sini. Bagi yang belum kenal, saya seorang bacers daging kinzir. Jadi potongan daging ni adalah makanan harian saya. Hari ini dalam siri Meat Secret, saya nak bongkar satu rahsia large intestine yang dipanggil sebagai usus besar, dan juga dalam bahasa Cinanya dipanggil tacang. Sekarang nak kenal usus besar ni, dia berukuran dalam 2 inci, kadang-kadang 1,5 inci. Ini adalah bahagian kedua hujung sebelum rektum. Ianya lebih berbau, dan kita tengok tekstur dia sekarang, dia lebih nipis sedikit daripada rektum. Kalau korang beli daripada Borneo Fresh Pork, kualiti dan kebersihan dia terjamin. Cuma ada tinggal sedikit bermanja lah. Macam saya ni bersihkan dengan cuka. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya sendiri adalah staf Borneo Fresh Pork, dan video sebagian tadi menggunakan cuka adalah cara menghilangkan bau manja yang terdapat pada usus besar. Okey, lepas tu yang ini step kedua pula. Dengan menggunakan bawang bakung sahaja, kita merebus dia selama sejam. Mesti tertanya kenapa rebus selama sejam. Ni tujuan dia untuk mengurangkan rasa liat dia. Kalau korang tak rebus dia selama sejam ataupun setengah jam, dia akan liat kalau korang nak masak dia nanti. Selain itu, penggunaan bawang bakung ni nak menghilangkan bau yang manja tu. Bro, bau. Boleh. Dia kacau dia. Cuba itu bau. Kurang sudah. Ada bau tak? Ni baru dia. Ada bau sudah. Mantap. Itu test. Okey, ni baru. Cik mata tak nampak dah. Okey, rasanya dah kot bro. Dah ni. Dah sejam masa ni kot. Boleh aku? Boleh. Rasa. Jangan makan lihat rasa macam getah. Okey kot. Okey dah. Okey. Tapi alright. Dah siap pun sejam. Jadi sekarang kita bilaskan air. Lepas tu kita toast dia. Sebenarnya nak bagi lembut, guna pressure cooker pun boleh, tapi tentukan dia punya masa tu tak terlalu lama. Okey, sekarang kita masuk terus ke bahan perap dia. Simple saja, bawang putih dan bawang bakung. Kita tumbuk dia macam saya ni. Nak guna bahan lain pun boleh. Lepas tu 1 sudu kecil Ajinomoto, 1 sudu kecil juga garam, dan suku sudu secukup rasa. Kemudian 2 sudu sos tiram. Ini adalah resepi simple saya lah. Usus besar ni nak masak sup pun boleh. Ianya tiada yang spesifik ataupun khas. Nak goreng kering pun boleh. Bagi saya, panggang dan goreng lebih mudah lah. Kalau di kedai makan tu, dia lebih sinonim kepada bak kutih, kuih cap, mix soup, pak lo. Dan kalau kat rumah, dia pelbagai. Boleh buat umai, siapa cakap tak boleh. Boleh goreng dengan ikan masin. Okey, kembali kepada penyediaan dia. Kalau salah gaya membersih dan menyediakan bahan, nanti part masak dia akan jadi liat seperti getah. Okey, panggang saya pun dah masak. Okey, jom kita tengok tekstur dia bila dah masak. Tengok macam ni. Dia nipis, tak tebal seperti rektum. Dia test. Potong sedang-sedang ya, macam ni. Okey bang, ada rasa lihat tak? Tak berbunyi abang diorang ni. Khusyuk nampak? Nampak sedap? Wow. Cicah dengan sambal cili pula tu. Macam mana bang? Ada sedikit lihat. Sedikit lah. Tapi kamu kau. Mana tak lihat setengah jam dia rebus. Cuba cakap. Usus besar boleh panggang. Ini boleh panggang. Inilah dia. Okey lah
abang, nikmatilah. Mantap. Dan inilah dia, large intestine ataupun usus besar. Lepas ni apa Kita bang? akan buat usus besar menggunakan resepi lain selain daripada panggang. Goreng ke, kicap ke, sup ke, goreng besar. Okay, next. Tapi itu next untuk 2 minggu akan datang. Minggu seterusnya adalah loin. Banyak rahsia loin ni, ramai orang tak tahu. Bye. Thank you. So korang kena stay tune untuk video yang seterusnya. Jangan lupa like, follow, komen untuk lebih lanjutnya. Dan subscribe. Jangan lupa. Bye. Bye. Okey, trip kedua. Makan lagi. Ada simpanan lagi tadi. Makan. Nikmati. Yeah.